Abid Liu, nama penuh Ustaz Abid Irawan bin Ibrahim Liu, adalah seorang pendakwah, dermawan, usahawan dan motivator terkenal di Malaysia. Beliau dikenali kerana kerja-kerja kebajikan yang meluas, membantu golongan miskin, gelandangan dan mereka yang memerlukan tanpa mengira bangsa atau agama. Abid Liu sering berkongsi dakwah dan nasihat motivasi melalui media sosial serta aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk dalam bencana alam dan isu kemanusiaan di dalam serta luar negara. Selain itu, beliau juga mengusahakan beberapa perniagaan, termasuk rangkaian pasar raya dan restoran. Namun, seperti tokoh terkenal lain, beliau juga pernah terpalit dengan kontroversi dan cabaran dalam aktiviti dakwah serta kehidupan peribadinya